Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni ada 3 benda aku nak buat berkenaan dengan meter. Okey, berkenaan dengan meter. So yang pertama sekali korang boleh tengok jarum dia. Okey, nampak ah. Jarum RPM dengan speedo ni dia jatuh daripada kosong. Okey. So sepatutnya dia duduk dekat kosong. Sepatutnya dia duduk kat kosong. Bila kita bawa dia akan naik, bila kita padam enjin dia akan berhenti dekat kosong. So kenapa boleh jatuh? Kenapa dia boleh duduk bawah kosong? Okey. So kalau jadi macam ni, kemungkinan besar meter kereta korang tu dah pernah buka lah. Okey. So macam aku jatuh sebab aku buka hari tu lah. Kalau korang tengok video first aku dekat YouTube, aku tukar polarizer meter tu kan. So masa pasang balik tu aku pasang tak betul. Jadi dia jatuh dan aku tak adjust lagi lah. Okey. So video kali ni aku nak adjust sampai dia duduk betul-betul dekat kosong lah. Okey. Okey. So yang keduanya, aku nak tukar papan plate meter. So papan original dia macam ni lah. Okey, dia bulat macam tu. Jadi benda pun dah 13 tahun dah. Aku pun dah bosan dah tengok. So aku nak tukar yang apa? Aku nak tukar design lain lah. Okey. Design yang lagi menarik lah. So nak tukar papan tu senang je. Okey, so yang tu yang kedua. Yang ketiganya, aku nak tukar LED belakang tu. So nampak tak merah? Okey, belakang meter putih, belakang meter putih. Sini merah, sini merah. Okey, jadi aku nak tukar color lain. Okey. So 3 benda tu lah. Nak adjust jarum, nak tukar papan plate meter, lepas tu nak tukar LED meter. Okey. So sebelum tu macam biasalah, kena buka meter dulu. Macam mana nak buka aku dah tunjuk dah dalam video sebelum ni. Yang aku tukar polarizer tu. So boleh tengok video tu balik lah. Okey. So yang ni meter aku dah buka dah. Aku dah buka daripada kereta. Jadi macam mana nak buka meter ni? Nak bagi tinggal buat macam ni. Korang tengok balik video first aku dekat YouTube. Aku tukar polarizer ni. Okey. So dalam video tu aku tunjuk detail macam mana nak buka. Termasuk sekali cara nak buka screen ni lah. Okey. Screen display ni. Okey. So bila last kali korang dah buka cover dia, depan belakang apa semua, sekali dengan screen depan ni pun korang dah buka. So dia akan tinggal macam ni lah. Okey. Dia akan tinggal macam ni. Nampak? Okey. So dah settle. Kita pergi kepada step yang seterusnya. Step yang seterusnya kita kena buka dia punya casing putih ni lah. Casing untuk LCD ni lah. So LCD dia ada 2, satu atas, satu bawah. Jadi kita kena buka casing ni. Jadi casing ni dia ada kaki kat belakang. Kaki dia ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia ada pin. Ni nampak pin. So pin ni daripada sini lah. Jadi tolong hati-hatilah. Sebab pin ni dia panjang tapi dia halus. Dia kecil. Kita tak nak dia bengkok ke dia patah ke apa. Nanti pasang nanti jadi masalah. Okey. So kita buka dulu dia punya kaki dia. Ini ya. Jadi tangan yang belah bawah kita tarik dia. Tangan yang belah atas kita picit. So sebelum tu seeloknya kalau kerja yang melibatkan board ni korang pakai glove getah lah. Okey. Sebab kita takut ada komponen short lah. Tu sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, so jom. Tangan bawah kita tarik. Tangan atas kita picit. Sini tolong hati-hati ya. Sebab sini ada pin dia. Okey. So ni pin yang aku cakap tadi. Pin dia memang halus. Nampak? Okey. So jangan nak gatal-gatal tangan lah. Nak tekan-tekan pin ni lah. Sebab pin dia memang halus. Kita takut dia patah. Okey. So dah buka cover. Jadi inilah dia. Okey. So bila dah buka ni barulah kita boleh nampak LED belakang display ni lah. So untuk yang tepi ni LED untuk RPM RPM. So ada berapa LED untuk RPM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni untuk RPM lah. Untuk jarum dia ada 4 LED. Okey. So yang tengah ni pula untuk skrin bawah dia ada 20 LED.
Okey, untuk skrin atas dia ada 5 LED. Okey, untuk speedo pula dia ada 10 jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jarum speedo dia ada 4 LED. Okey. Kenapa tak ada LED ni? Ada banyak ni je. Okey, so sebenarnya meter ni sebelum aku buat video aku dah buka dah. Aku dah try dulu. Baru aku pasang, aku buka lagi sekali. Okey, so barulah aku boleh sembang. Kalau aku buka terus buat video nanti takut tak menjadi pula kan. Okey, so aku kena kaji dulu lah. Okey. Jadi ni LED dia. LED untuk RPM, LED untuk skrin bawah, LED skrin atas, LED speedo. Okey. Okey, jadi LED ni dia pakai jenis 3528. Okey, 3528. Semua LED dekat meter Prevail ni dia pakai 3528 termasuk indikator dekat atas ni. Okey, 3528. So 3528 LED 3528 ni dia ada beberapa jenis lah. Okey, dia ada beberapa jenis. Yang pertama sekali yang ni. Yang ni yang indikator atas dengan yang KM. So yang ni nama LED dia SMD LED 3528 PLCC 2. Okey, so kenapa PLCC 2? Okey, PLCC 2 ni maksud dia kaki dia ada 2. Boleh tengok dekat sini. Kaki dia ada atas bawah. Dia ada satu negatif, satu positif. Okey, so untuk yang meter RPM, indikator dengan speedo ni tak ada masalah sangat. Sebab dia kaki 2 je lah. Okey, yang jadi masalah sikit dekat skrin dia ni. Okey, kat skrin dengan kat atas ni. So dekat skrin atas ni dia pakai SMD LED sama juga 3528 tapi jenis PLCC 4. Okey, apa maksud dia? Maksud dia 4 kaki lah. So kalau boleh tengok yang aku dah buka ni, nampak tak? Dia ada 4 point untuk solder. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. So yang dekat meter ni, kat display ni sama juga dengan LED dekat jarum dia lah. Okey, PLCC 4 jugalah. 3528 PLCC 4. Ada 4 kaki. Tapi yang dekat meter ni kalau korang perasan dia ada macam bonggol sikit. Okey. Nampak tak dalam ni? Dia ada macam bonggol sikit. So yang ni 3528 PLCC 4 with lens. Yang ni kita panggil lens. Dia ada lens. Okey. So dekat meter ni total sekali semua dia pakai LED 3528 tapi ada 3 jenis. Sini dengan sini dia pakai 3528 PLCC 2. Yang dekat jarum dia ni 3528 PLCC 4 with lens, dengan lens lah, dengan kantar. So dekat display dia ni, kat skrin besar dengan kecil ni dia pakai 3528 PLCC 4. So yang ni dia tak ada kantar lah. Yang ni dia ada kantar. Sebab kantar ni dia nak bagi cahaya tu kembang lah. Barulah jarum tu nampak bercahaya. Okey. Kalau pakai LED biasa ni takut nanti jarum tu kurang cahaya. Okey. So yang ni aku dah buka semua dah. So macam aku cerita tadi, dia ada masalah kat sini lah. Okey. Ni masalah sikit lah. Tapi tak apa. Okey. So sebelum tu aku nak test dulu lah meter ni lah. So aku dah test dah sebenarnya. Tapi tak apa, aku test lagi sekali. Okey, so ni dah lampu dia. Jadi untuk RPM dengan speedo, LED dia color putih lah. Untuk lampu meter, untuk jarum, okey, untuk jarum RPM dengan jarum speedo, dia color merah lah. Sebab tu jarum tu color merah. Okey, so untuk LED belakang ni dengan atas, dia color merah lah. Standard lah, semua Prevail lah. So yang ni atas ni indikator dia lah. Indikator dia. Okey, so lampu semua dah nyala. Yang ni tak nyala lah sebab aku dah cabut. Okey. So sekarang ni aku nak buka lah LED lama ni. Okey, jadi LED ni kalau kau nak test kan, kalau kau tak ada AC-DC converter ni,
Ni AC-DC converter lah. Okey. AC input, DC output. Yang ni 12 volt 10 ampere lah. Okey. Sebab kereta ni standard 12 volt lah. Okey. So kalau korang tak ada AC-DC converter, korang kena ada multimeter. Okey. Nak lagi senang, korang kena ada tweezer ni lah. Senang sikit lah. Kalau nak pakai yang biasa pun boleh. Pun boleh juga. Tapi leceh sikit lah. Yang biasa yang macam mana? Ni, yang biasa yang macam ni lah. Nak pakai yang biasa macam ni pun boleh. Tapi kena guna dua tangan lah. Okey. So kalau ada yang ni, senang lah tweezer ni. Okey. So kena ada multimeter. Korang kena set ke diode lah. Diode. Okey, tu simbol diode. Okey, simbol diode. So lepas tu macam mana? Lepas tu kita akan test dekat LED ni lah. So contohnya macam ni ya. Okey, nampak nyala merah. Okey, contoh yang atas pula. Okey. Nyala merah ha. So yang ni yang putih. Tak nampak situ. Sekejap. Okey ni. Okey, nampak. Okey. So boleh pakai tweezer ni lah, test. Kalau tak ada juga, korang kena pasang kat kereta lah. Leceh sikit lah. Kena pasang soket. Okey. So LED ni pula tersambung balik lah pasal LED. Okey, so LED ni macam aku cakap tadi, kalau yang 4 kaki ni payah sikit lah, leceh sikit. Kalau yang 2 kaki ni senang. Okey. Sebab apa senang? Okey, so untuk yang 2 kaki, dia ada positif dengan negatif je lah. Dia ada positif dengan negatif je. Okey, nampak tu. So untuk 2 kaki tak ada masalah, dia ada positif dengan negatif. Jadi kalau korang nak test, dia kena betul lah kedudukan dia. So kalau korang pasang pun kena betul lah, negatif positif. Kalau pasang terbalik, lampu tak nyala. Okey, lampu tak nyala. So kalau tak nyala saja tak apalah. Tapi kalau short tu, aduh, jadi tak best kan. So sama jugalah, kalau korang nak test guna multimeter pun kena betul positif negatif dia, baru lampu ni nyala lah. Okey, tak apa, yang ni kat luar. Ni sebagai contoh ha. Okey, ni sebagai contoh aku test. Okey, kena betul positif negatif, baru dia nyala. So macam mana nak tahu positif negatif? Untuk LED ni senang je. Kau boleh tengok dekat sini. Dia ada satu penanda, tahu tak? So dalam ni tak berapa clear sangat. Okey, ada satu penanda. Dekat sini dia ada macam lekuk sikit lah, macam segitiga. Okey, so yang belah segitiga tu negatif, yang belah tak ada tanda tu dia positif. Okey, so yang ni untuk 2 kaki lah. Sebab tu aku cakap 2 kaki tak ada masalah. Sebelah negatif, sebelah positif. Okey, so untuk yang sini dia pakai 4 kaki. Jadi 4 kaki ni dia terbahagi pula kepada 2 jenis, iaitu common anode ataupun common positif, dan satu lagi common cathode ataupun common negatif. So yang 4 kaki ni kebiasaannya, kalau common cathode, negatif dia ada 1, positif dia ada 3. Kalau common anode, positif ada 1, negatif ada 3. Jadi korang kena tahu. So sama juga, yang 4 kaki ni pun dia ada petanda dia jugalah. Okey, boleh tengok kat sini. Dekat meter ni. Sama juga macam yang 2 kaki ni, dia ada tanda segitiga. Okey, dia ada tanda segitiga. So yang tanda segitiga tu dia negatif lah. Okey, dia negatif. Maknanya yang lagi 3 tu dia positif.
Okay. So PLCC 4 ni pun ada banyak juga lah. Dia ada RGB, dia ada bicolor. Bicolor ni 2 color lah. So yang untuk meter ni biasanya dia PLCC 4 single color. Macam ni contoh color merah, okey dia merah saja. Kalau color biru, dia biru saja. So tak ada masalah sangat lah. Cuma nak kena tahu kedudukan kaki dia tu positif negatif. Okey. So kalau 4 kaki, tempat segitiga dia tu negatif. Yang lain pada tu, yang lagi 3 kaki tu dia positif lah. So kena tahulah. So contoh contoh macam yang aku dah buka ni, boleh tengok. So yang ni dia negatif lah. Yang ni negatif. Yang lagi 3 ni dia positif. Okey. So sama juga. Okey, jadi sebelum kau buka tu kau kena tanda dululah positif negatif tu belah mana. Okey, sebab kita tak nak pasang terbalik. Okey. So macam aku dah check tengok, aku dah perhati tengok. Untuk 2 baris yang atas ni, 2 baris yang atas ni negatif dia semua belah sini. Okey. Semua belah bawah kanan 2 baris ni. Untuk yang 2 baris belah bawah ni pula negatif dia semua belah atas kiri. Okey. Belah atas kiri belah sini. Belah sini, belah sini, belah sini. Untuk yang ni negatif dia belah bawah kanan. Kat sini, sini, sini. Sama aja. So untuk yang atas ni pula, dia terbalik lah. Yang 3 ni negatif dia belah bawah. Yang 2 atas kiri kanan ni negatif dia belah atas. So kau jangan tukar lah. Okey. Nak senang cabut pasang balik, cabut pasang balik. Tapi aku tak buat macam tu. Aku buka dulu habis, aku nak cuci. Sebab apa? Sebab aku nak buang solder-solder lama dia tu, supaya dia lekat lagi elok lah, lagi cantik. Kalau kau cabut pasang terus pun boleh juga, tapi kena cepat lah. Solder ni dia cepat keras lah, dia cepat kering. So macam aku nak buka dulu habis, lepas tu baru aku nak solder sekali. Kalau aku buka solder nanti, takut dia akan kacau yang kita baru solder tu. Contoh lah, kita buka yang ni. Okey, kita solder LED baru. Lepas tu kita buka ni pula, kita solder pula LED baru. Jadi takut masa kita buka LED lama tu, dia akan terkena LED baru pula. Tu jadi tak best tu. Jadi nak senang, buka semua dulu. Tapi itulah macam aku cakap tadi, kena tahulah negatif dengan positif tu dekat mana. Korang boleh tanda dekat sini, ataupun boleh tanda dekat buku lah. Okey, so sekarang ni kita nak buka dia pula. Okey. So macam mana nak cabut LED ni? Okey. So nak cabut LED ni, korang kena ada solder station lah. Ataupun solder yang elok sikit lah. Okey. Jadi untuk cabut SMD LED ni, aku ada blower. Okey. Aku ada blower. Tapi ada masalah sikit lah. Bila aku blow, dia panas lah. Dia panas. Tapi solder asal dia tu, dia tak nak cair. Okey, dia tak nak cair. So aku blow sampai tarik, tak tercabut juga. Last LED tu rosak. Tak apalah LED rosak sebab kita nak buang kan. Tapi kita takut dia akan efek komponen belakang lah. Komponen belakang ni lagi serabut tengok. Dia halus-halus. Okey, dia yang komputer pasang ni. So kalau aku blow ni memang sampai ke sudah lah, dia takkan tercabut. Okey, dia takkan tercabut sampai ke sudah. Jadi memang aku tak boleh nak blow. So aku guna cara yang kedua. Cara yang kedua macam mana? Cara yang kedua aku akan pakai solder. Okey, so nak buka aku dah letak ubat. Lepas tu aku main-main, aku blow tak boleh juga. Jadi sekarang ni aku guna cara yang kedua, cara senang, aku pakai solder. So solder ni bila kau nak buka nanti, kau solder, kau letak kat sini. Bila dia panas, dia akan tercabut lah. Tapi kalau nak lagi senang, kau kena tambah solder sikit. Okey, bila kau tambah solder sikit, solder yang baru ni dia akan lagi cepat bercantum dengan solder lama. Okey, so bila dia bercantum dengan solder lama, bila kau tekan macam ni, solder lama tu akan senang terkeluar lah. Okey, kalau kau orang tak letak solder baru, kau terus letak solder kat sini, memang dia lambat nak cair lah. Memang payah. So nak senang, kita pancing dia dulu dengan solder baru, baru kita boleh keluarkan dia. Okey. So panjang dah tu aku cerita tu, 10 minit dah. Okey. Jadi jom kita buka LED lama ni.
So dah siap buka, dah siap cuci, buang solder lama. Jadi kita boleh pasang LED baru. Okay. So LED ni dah ada berapa color jenis ni? 4, ada 8 color. So aku dah marking dah kat sini, aku dah test satu-satu. Color pink. So ini color hijau. Ini color orange. Ini color kuning. Yang ni color warm white, color putih. Ini color putih. So ini color merah. Yang ni color purple. Okay. So yang ni aku nak tukar color blue ice. Ni color giant ataupun blue ice. So aku nak tukar color ni lah untuk bawah dengan atas. Okay. So nak buat color yang lain pun boleh, nak buat selang-selang pun boleh, tak ada masalah. Macam-macam style boleh buat. Okey, so siap dah solder Okey, untuk SMD. SMD ni maksud dia apa? Maksud dia surface mounted. Okey. Kita solder di atas permukaan. So ada satu lagi cara senang, pakai special ubat ni lah. Okey. Pakai ubat special ni, kena campur, kena gaul. So kita letak atas ni. Lepas tu kita letak LED, kita blowkan dia, so dia akan lekat terus lah. Jadi cara ni lagi senang lah. Okey. Cara ni lagi senang daripada kita pakai solder wire ni. Tapi tadi aku tak teringat nak pakai ubat tu. Jadi leceh sikit lah pakai ni dia lambat sikit lah. Okey. So nak solder boleh pakai ni. Boleh pakai solder ni ataupun boleh pakai blow lah. Okey. So kalau pakai blow ni lagi senang dan lagi cepat lah. So solder ni untuk buka. Kalau nak senang untuk buka lah. Yang blow ni kalau nak senang untuk pasang. Kalau nak buka memang payah. Nak buka senang pakai ni. Tapi kalau nak pasang pakai ni payah. Okey. Nak buka pakai ni, nak pasang pakai blow. Okey. So berkenaan dengan LED ni Okey, macam aku cerita awal tadi. Kalau LED ni PLCC 4 ataupun kaki 4 single color, okey, single color. Dia ada bi-color, dia ada 3 color, dia ada RGB. So kalau single color senang, kita boleh solder balik ikut kedudukan asal dia. Tapi sekarang ni LED yang kita ada ni 2 kaki. Okey, 2 kaki. Tu masalah dia tu. So kalau 2 kaki macam mana nak solder dekat board yang ada 4 kaki? Okey. So point dia kat sekarang ni, kita kena ambil tahu jenis LED ni lah. So LED ni dia jenis common cathode. Maksud dia negatif dia ada 1, positif dia ada 3. Okey, faham tak? Jadi kau boleh tengok dekat board lah. Okey. So kau boleh tengok kat board macam aku tunjuk tadi. Yang ada 3 ruang banyak ni positif, yang ada 1 dia saja negatif. Okey. Jadi kalau nak pasang yang 2 kaki punya, negatif ambil yang belah sini, positif ambil yang belah atas. Okey. Tapi kau tak boleh ikut point asal lah, kau kena tarik sikit. Sebab apa? Sebab nanti dia akan belaga sebelah-sebelah ni. Negatif dengan positif ni dia akan belaga. Kalau nak solder juga atas ni ikut kedudukan asal boleh, tapi kaki dia yang 2 tu kau kena potong lah. Okey.
kena potong. Barulah dia tak belaga. Contohnya macam ni ya. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Okey, dia panjang. Lepas tu korang kena potong sebelah. Supaya dia tinggal sebelah. So kalau buat macam tu tak ada masalah. Dia tak belaga dengan sebelah ni lah. Tapi kalau nak potong satu-satu LED ni, jadi lambat lah. Okey, so cara senang kita anjak dia sikit. Kita adjust dia sikit ke tepi. Sebab sekarang ni point kita nak ambil dua je. Satu negatif, satu positif. So kalau kita ikut kedudukan asal, dia akan jadi satu negatif, tiga positif. Jadi bila kita tolak sikit, dia akan jadi satu negatif, satu positif. Okey, jadi kita boleh pakai LED yang dua kaki punya lah. Kalau nak pakai LED yang 4 kaki ni, payah nak jumpa. Ada jual tapi payah nak jumpa. Dan satu lagi, tak banyak pilihan color dia lah. Okey, dia ada merah, dia ada biru, dia ada kuning. Tak silap aku tu je. Color-color lain ni payah sikit lah. Hijau ke, blue ice ke, purple ke, payah nak cari ya. Okey, so dah settle semua ni. Korang check balik lah. Nyala ke tak nyala lah. Okey, so bila dah korang check, dah puas hati, dah siap cuci board ni, kita pasang balik dia punya cover ni. Okey. Okey, so boleh pasang balik. Macam biasa, tolong hati-hati dengan pin ya. Sebab pin ni memang halus. Dan satu lagi dia panjang. Takut dia senang belaga. Okey. So nak masukkan daripada mana dulu? Kita masukkan daripada bawah dululah. Okey. Ni kaki-kaki dia yang kita tekan tadi. Pastikan dia masuk dalam lubang dekat sini ya. Okey, masukkan belah atas dulu. So kita tekan bagi dia sekata lah. Okey. Okey, so cover dia dah siap pasang. Jadi kita cuba try test. Okey. 1, 2, 3. Okey. So aku tukar yang tengah je lah. Atas bawah aku pakai color ice blue. Okey. So untuk RPM dengan speedo ni aku tak tukar lah. Aku ikut plate meter. Sebab plate meter tu aku nak tukar yang baru, yang color biru. So LED ni aku tak tukar lah. Jadi LED putih dia tembak ke biru, dia akan jadi biru lah. So semua biru lah. Jadi sekiranya papan plate yang biru tu kau nak tukar color lain, color hijau ke apa, so kau tukar LED ni. Okey, tukar LED belakang ni. So papan plate biru tu pun dia akan tukar color jugalah, ikut color LED ni. Okey, so ni skrin yang aku tukar ni. Jadi sekarang ni atas dia gelap sikit, yang bawah ni dia cerah sikit. Okey, so yang gelap sikit ni, yang ni polarizer asal lah. So yang ni aku dah tukar dah sebelum ni, kalau korang tengok video aku. Jadi yang aku tukar ni dia cerah sikit. So nak kena cari polarizer yang gelap sikit lah. So meter ni duduk kat kereta. Kalau duduk kat luar senang, kita boleh beli test. Bila duduk kat kereta, nak buka pasang tu yang malas tu. Okay, so biar je lah. Dia cerah pun. Okay, so tak ada apa dah. Aku nak pasang balik, lepas tu nak pasang dekat kereta lah. Okay, so aku dah siap pasang casing dia. So atas ni cover dia. Ni cover dia. Okay, so cover ni pun dah lama ya. Bulan 8 tahun 2012. Okay, aku pun dah bosan dah tengok. Jadi aku nak tukar yang baru lah. Nampak sporty sikit lah. Okay, so yang ni aku beli lama dah, 5 tahun, 4 tahun. Entah, aku tak ingat dah, tapi memang lama dah. Masa dia mula-mula keluar dulu. Okay, masa mula-mula keluar dulu, aku dah beli dah. Tapi aku beli yang V1.
Okey, nanti ada orang tanya pula V1 ada V2 ke? Okey. So dia ada V1 dengan V2 sebenarnya. Okey, ni V1. Nampak tak perbezaan dia? So V1 tengah ni dia tak ada tulis limited edition lah. Okey, tengah dia kosong. Okey, nampak? Dan satu lagi, dia punya signal dia tu. Okey, ni V1 lah. Signal dia macam ni. Yang ni yang V2. Nampak? Signal dia lain sikit lah. So, aku tengok yang tu je lah perbezaan dia. Okey. Satu lagi lah, yang ketiga. Yang baru ni, yang V2 ni, color dia lebih kepada gloss lah. Dia berkilat. Kalau yang V1 ni, dia color matte. Boleh nampak kan dalam kamera. Okey, so 3 beza tu lah. Jadi aku yang V1 ni aku tak berkenan sangat. Jadi aku nak guna yang V2 lah. Okey, so jom kita pasang. Nak pasang dia senang je. Sama je macam korang pasang cover ni. Cuma yang ni dia senang sikit lah. Sebab lubang jarum dia ni bulat. Kalau yang asal dia bentuk, dia macam ada segi sikit sini lah. Dia akan lekat ke sini. Okey, dia akan lekat ke lubang ni. Dia akan lekat ke situ. So yang ni senang je. Yang ni kita cuma letak saja. Okey. Jadi sekarang ni cover depan ni aku tak nak pasang lagi. Sebab apa? Sebab yang ketiga lah yang aku cakap tadi. Aku nak adjust jarum dulu. Okey. Nak adjust jarum supaya dia duduk betul dekat kosong lah. So yang ni kena pasang dekat kereta dulu. Okey, so jarum tak ada. Jarum tak ada. Kita pasang dulu dekat kereta. Okey, jadi bila dah pasang, kita on switch lah. Kita on switch. Nak bagi jarum dia main. Okey. Jom. Buka switch 2 kali. Padam balik. Okey. So, aku nak try pasang jarum lah. Aku nak try pasang jarum dulu tengok macam mana. Okey, so sekarang ni jarum aku dah pasang. Kau boleh tengok lah. Dia duduk kat kosong lah. So yang ni pun dia duduk dekat kosong. Tapi tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Kita kena try start kereta dulu tengok macam mana. Okey, 1, 2. Jap. Okey, 3. Kunci tak bubuh dah. Aduh. Aku semangat dah nak start. Kunci tak bubuh. 2. Okey, start. Tu barulah RPM naik lebih daripada 1 masa enjin sejuk. Okey. Kalau tak masa enjin sejuk RPM ni naik 500 je. Okey, biasanya kereta kalau enjin sejuk dia akan naik tinggi lah. Bila dah stabil dia akan turun. So yang tu kena jalan dululah. Okey, try tutup enjin. Okey lah. Dia mati kat kosong. Yang tu pun dia mati kat kosong. Tapi kalau tengok betul-betul dia macam naik sikit lah. Naik sikit. Okey lah, boleh lah. Okey.
So kalau kau buat tu tak okey juga, kau buka cover meter putih tu. Okey, buka cover meter putih tu, kau buat macam ni. So sekiranya tak okey, kau cabut balik jarum dia tu. Kau start enjin, kau padam enjin. Lepas tu pasang jarum. Ataupun kau bawa kereta jalan-jalan, jarum tak payah pasang lagi. Bawa jalan-jalan balik rumah, baru kau pasang jarum tu. Lepas matikan enjin. Okey, jalan-jalan balik rumah, padam enjin, baru pasang jarum. Pasang dekat kosong lah. Okey. Okey, so boleh pasang dah cover plastik depan ni lah. So cover plastik ni tak susah pun. Boleh pasang daripada depan ni je. Okey lah. Meter ni, meter apa lah. So cover ni tak susah pun. Dia boleh pasang daripada depan ni lah. So kau confirm balik lah jarum lah. So jarum aku ni dia macam naik sikit. Tak apalah. Nantilah aku buka. Malas tu lah aku. Okey. So cover ni pasang je daripada depan. Tak ada masalah. Dia tak boleh macam tu. Kita masukkan daripada bawah. Okey, masuk. Yang ni bagi lepas atas dulu lah. Okey. Lepas tu pasang balik skru lah. Pasang balik skru. Buka lampu tengok. Okay, so ni yang aku tukar tadi. Jadi yang bawah dia ni dia cerah sikit lah. So kalau tengok dalam handset ni teruk sangat gayanya. Tengok dalam handset teruk sangat gayanya. Tapi dia tak ada teruk sangat lah. Atas tu gelap sikit, yang bawah ni cerah. So untuk lampu LED KMH ni dengan RPM aku tak tukar lah. Aku biarkan LED putih. Okay. Tapi tengok lah nanti tahun depan ke bila-bila. Kalau aku dah bosan dah kalau putih ni, aku akan tukar lah colour lain pula. Ok, so settle dah projek aku kali ni. Cara tukar LED meter preview. Yang keduanya, cara tukar papan plate meter. Yang ketiganya, cara adjust jarum lah. Ok, Assalamualaikum. Okey, kejap. Kejap. Okey. So, video ni sebenarnya dah habis. Okey, dah habis. Tapi ada satu masalah selepas aku adjust jarum. Okey. So, aku try bawa kereta. RPM dekat 1, okey. Bila dia naik dekat 2, lepas tu dia tekan minyak, dia macam terkejut, tahu tak? Dia macam terkejut. Tak? Bila dia turun sampai kat 2, dia macam lekat sikit. Tak? Baru dia turun mengejut. Okey ya? Jadi meter ni aku buka balik. So aku kaji tengok apa masalah dia. Okey, so aku dapat satu tip lah. Jadi tip ni aku nak kongsi dengan korang lah. Okey, jadi tip ni aku nak kongsi dengan korang. Okey. So untuk setting semua tak ada masalah lah. Macam aku tunjuk tadi, macam aku cerita dalam video tu. Okey, untuk jarum dia ni, masa kau nak pasang tu, korang tekan 2 kali sahaja. Okey, korang tekan 2 kali sahaja. Tekan sekali, dia akan bunyi tak. Tekan lagi sekali, dia akan bunyi tak. Okey. So, dia akan bunyi 2 kali saja. Tak. Okey. Lagi sekali. Tak. Okey, dah. Cukup. Okey, 2 kali saja. Korang jangan tekan terus. Kuat-kuat. Okey. Kalau korang tekan terus kuat-kuat, nanti jarum ni dia akan masuk ke dalam. Okey. Dia akan masuk ke dalam. So, bila dia masuk ke dalam, yang pertama sekali jarum ni dia tak ada free play. Yang keduanya, dia punya belakang dia ni, yang bulat hitam ni. Okey, yang bulat hitam ni belakang dia tu dia akan belaga dengan ni, papan plate. So bila belaga dengan papan plate ni, yang tu yang jadi jarum sangkut-sangkut tu. Okey, faham. So aku untuk meter KM ni tak ada masalah. Untuk meter RPM ni masalah. Dia naik, tak. Dia turun, tak. Dia macam terkejut. Okey, dia macam lekat. So bila aku buka balik, aku check, memang confirm lah. Jarum ni dia belaga dengan ni.
So bila belaga dengan ni, dia tak smooth. Okey, pusingan dia tak smooth. So macam aku cakap tadi, tekan 2 kali saja. Tak, tak. Okey, tak, tak. Dah cukup. Belakang tu macam mana pun lantak dia. Jangan peduli. Janji korang tekan 2 kali ya. Tak, tak. Okey. So limit dia 2 kali saja. Jangan tekan habis. So bila aku test balik, okey dah lah. Tak ada masalah dekat. Dan bila aku tengok kat belakang ni, dekat celah ni, sempadan antara jarum dengan plate ni memang dia akan ada ruang lah. Okey, barulah dia tak sangkut. Okey. Dan satu lagi, kalau korang nak tahu jarum korang ni pasang elok ke tak elok, korang boleh tekan kat sini ya, lepas pasang. So dia akan bermain, tahu tak? Dia macam spring. Tekan masuk, kita lepas, dia keluar. Macam ni. Okey. Bila korang tekan, dia masuk, korang lepas, dia keluar. Tekan, masuk, lepas, keluar. So maknanya okey lah. Kalau korang terus tekan rapat, dia akan belaga dengan ni, dia akan melekat. Dan satu lagi, bila korang main ni, dia takkan ada spring lah. Okey. So macam ni okey lah ni. Dan satu lagi, korang jangan pandai-pandai lah. Pusing jarum ni, tolak. Nanti korang nak kena start balik enjin lah. Okey. Nak kena start balik enjin, bagi RPM naik. Lepas tu RPM turun balik, baru korang pasang. So dia jadi banyak kerja pula lah. Jadi lambat. Okey. So masa pasang tu, pastikan pasang betul-betul lah. Bila dah betul, jangan tolak-tolak. Okey. Okey. Tu info tambahan lah.